Hi guys, Assalamualaikum. It's your girl Elle. So today hari Hari Rabu. So hari ni kita nak pergi mana? Kita nak bergerak ke somewhere cold. So hari ni Elle dengan cousin Elle dengan Mama dengan Yin gerak after sebab Yin kerja hari ni. So kita nak gerak dulu. Sekarang pukul 1 lebih. Nak bergerak ke Genting Highland untuk sajalah nak spend time and all that. Kita orang pergi Genting ni for 3 days 2 night. Hello guys, welcome back Irish. And hari ni 24 hari bulan, esok 25. So kat Genting malam ni akan ada snow. So yeah, stay tune. Bye. Sekarang Elle dekat restoran station Kota Baru, dekat area rumah Elle juga. Kita nak lunch dulu, baru kita orang gerak ke sana. Makanan kita dah sampai. Elle order nasi kaumok. Hello. Kita dah habis dah makan, Alhamdulillah. And now baru kita nak bergerak ke Genting Highland. So sebelum tu apa yang kita kena buat guys? Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sakurolana haza wa makunna lahu mu'rinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Let's go Genting. Okay guys, sekarang kita dah ada dekat atas. Tengok ni, kiri kanan. Kita nak menuju ke hotel kita, Resort Hotel. Kita tengok macam mana jalan dia macam roller coaster. Okay lah, tu je, bye. Okay, so guys, kita dah sampai lobby. Oh, maklum tak settle lagi lah dia punya check-in. Sangat-sangat lama je. Apa tiba ramai je? Aduh, sebab esok Christmas is you. So sekarang ni pukul 4.21. Mak macam tak sesuai lah tudung warna ni. Macam tak naik seri. So sekarang Danish tengah berak. Tadi dia kata dia memang tahan lama dah. Kenapa weh? Memang tak pernah nampak orang pegang kamera ke? Macam tu. Tengok depan lupa. Ni dia punya decoration. Kita orang by the way, kita orang tidur Resort World tau. Resort Hotel. Ni dia punya entrance. Decoration dia penuh weh. Hotel penuh. Banyak penuh. Kita orang pun book. Taklah last minute, dah sebulan lebih dah kita orang book. Cumanya orang book lagi awal daripada kita orang. Okay, tempat ambil kunci dia dekat sini guys. Kita macam mana? Korang beringonnya sistem dia ni satu bilik, satu kunci tu kena satu IC. Kejap. Pilih satu-satu bahasa 5. Sana lah pula. Betul. Menyusahkannya. Oh my god, korang ni first time kita orang tidur hotel yang sangat-sangat menyusahkan hidup kita orang. Sebab dia satu bilik, contohlah kan, biasanya kita akan dapat satu bilik 2 kunci kan. So sekarang ni satu bilik 2 kunci tu kena ada 2 IC yang berbeza. Okay, dan tak boleh umur 18 tahun ke bawah. Maknanya 2 orang ni 18 tahun ke bawah. Kita orang berdua je yang dewasa, Elle dengan Mama. So macam nak tak nak, kita orang ada 4 bilik tau. Ada 4 bilik. So sekarang ni kita orang boleh check in 2 bilik saja. 2 bilik je. Dan hanya 2 kunci je kita orang dapat. Padahal kita orang boleh dapat 4 kunci. So macam sangat-sangat tak efisien untuk satu bilik kena ada 2 IC. Maksudnya sekarang ni kita orang 4 bilik, kita orang kena ada 8 IC yang berbeza untuk dapatkan kunci. Sumpah sistem apa tu korang pakai resort hotel? Ini first time tu kita orang check in macam ni, macam nak kena ada sampai 8 IC. Apa yang korang fikir waktu korang buat rules tu? Apa yang korang fikir? At least kan acceptable lah satu bilik satu IC kan. Ni nak kena satu bilik kena 2 IC yang berbeza tu sangat-sangat ridiculous. So sekarang kita orang dapat check in 2 bilik je sebab kita orang ada 2 dewasa. Oh my god, sumpah tak boleh brain sekarang ni. Jangan kita nak pergi ke ni lah, hotel room. Hujung betul. Sekarang kita dah nak menuju ke bilik kita. 24 dengan 22. Korang komen dah below sesiapa yang dah pernah tidur sini. Korang rasa convenient ke tak convenient hotel konsep macam ni? Assalamualaikum. So ni bilik kita orang. Ni lah Pak. Oh my god, cantik lah. Ni bukan ni kita main lah. Wow.
kita orang dapat park view. So sekarang ni kita orang nak keluar, kita orang nak pergi ke Mall Sky Avenue, nak jalan-jalan kat situ. Okay, sekarang ni ni kan hotel lobby kita orang kan. So kita akan naik ke atas. Atas ni, dekat sini kita akan pergi ke Sky Avenue Complex. Okay, I nak record ni supaya tak sesat. Okay, kita nampak Gallery Voy. Kita ke kanan. So sekarang kita orang dah sampai dah Sky Avenue Complex. And kita orang nak pergi beli baju budak ni seluar dia semua. Kita pergi ke bahagian kids, nak cari seluar budak ni, walaupun budak ni dah form 2. Dia memang nak yang macam ni pun. 558. Besar sangat pula. Padu. So adik dah dapat dah pilihan baju dia. Tunjuk dek, tunjuk. Okay, pergi try dulu. So guys, sekarang ni kita dah done shopping. Kita nak agihkan barang masing-masing. Irish L dengan Irish L dengan Danish. Lupa pula nama. Berat sangat. Tak apa. Cakap apa kat Malong? Terima kasih Malong. Okay. Terima kasih Mama. Terima kasih tau. Kita orang dah habis dah shopping, and now kita orang nak cari tempat minum-minum. Cantiknya. So sekarang ni kita orang tea time dekat Paris. Macam mana pronounce Paris? Baguette. Kita orang order croissant, pena coklat, sausage, roti sausage semua tu. Oh yo, mau makan apa tu? Mushroom soup and bread bowl. Mushroom soup bread bowl Sekarang ni keadaan tengah panas. Saya memerlukan air secepat mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Coklat dia tak manis. Saja nak burukkan dia. Okay guys, sekarang kita berada di Indo Theme Park Skytropolis. Nak melihat-lihat, walaupun ni dah kali ke-4 berada di sini, tapi ini adalah kali kedua untuk pembukaan yang baru. So kita nak lihat-lihat apa yang ada dekat sini. I love this vibe. Indo Skytropolis Theme Park. Silap. Sekarang ni you know what? Elle nak mencari Watson Pink. Wow guys, tengok ni Watson Pink. Weh, sumpah cute tu. Weh, cute-nya. Sumpah nak masuk. Jom masuk. Wah, dia jenama Ken Make. Korang cute gila tu. L'Oreal pun ada. Oh, ini memang tempat adik lah. Duduk sementara kita orang melihat-lihat Watson Pink. Watson Pink. Nak cukupkan 150 sebab kita orang nak dapatkan phone strap. Sebab dia alang-alang memang nak phone strap. Dan baru dia tanya, Kak Syura ada lebih tak phone strap? So nanti kalau naik roller coaster kita nak record. Mana boleh buat itu? Boleh. Kita dapat warna pink. Pink tu. Comelnya. Nanti kita unboxing tau. Bapak buat balik. Dah habis. Tak, mic kat sini tau. Okay. Sekarang kita orang dah beli beg warna pink, hati warna pink, kedai pink, semua pink. Semua barang-barang kita semua pink. Ya. Nak warna pink tau. Pinjam. Ni. Dia nak ni. Kasih boleh. Okay. Kau sulit kan? Nak yang ni. Please. Jebal. Dapat? Oh my god, cute-nya. Ini storage berapa? 256 kan? Oh my god guys, so cute. Betul-betul yang kita tunjuk. Alhamdulillah. Kita orang dah berjaya shopping dekat Watson Pink, Watson Cow Deal. Alhamdulillah. Watson Cow Deal. So guys, Mama shopping 200 lebih. So dia 150 ke atas purchase baru dapat ni. So dapat juga. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Ni Aisyah pilih tau. Dah tengok. Tak apalah putih. Yeay. Tak apalah. Cantik juga putih. I dah kata dah tak nak. Jangan belanja korang. Benci ke? Ni Oh Allah weh. Syirah punya, ni Aisyah. Comel. Oh my
letak ni lah. Terima kasih Ais. Terima kasih Kak Sheila. So guys, sekarang ni kita nak balik ke bilik. Kita orang banyak sangat barang. Kita orang nak balik ke bilik, tak tahulah sejauh mana. Kita tengoklah dulu sebab penat gila orang-orang. Harap-harap dekat je lah. Sebab tadi kita orang macam salah jalan. So harap-harap okey. Bukan arah-arah, memang jauh gila. Tak, harap-harap nampak tu resort hotel kan. Harap-harap betul lah resort hotel straight macam tu. Ini lagi ni doh. Lagi dekat kat sini. Sangat tau, benar. Sepatutnya kalau kat sini tadi kita kena turun guys. Kita kena turun. Ha? Zu 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 zu. Mi pan zang pu she macam nyang nyang. Mi pan. Okay guys, Elda tukar baju. Sekarang Yin dah sampai. Dah tukar baju. Sekarang ni kita nak pick up Nazrin dekat bawah. Yin dah sampai. Tunjuklah. Guys! Pam 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 pam. Yin! Hi Yin! Kenapa ni? Kenapa? Ya, dah. Alamak, Yin nak kena hantar Yin nak kena hantar bilik Ha? Mama pergi shopping. Jom. So, Yin dah datang dah. After dia dah balik kerja macam biasa. Business. Kat. Businessman kita. Oi. Banyak projek Saya settlekan hari ni. Oh, Hari ni saya settlekan semua benda. gila. Tu saya kena kerja guys. Dalam 5,000. Faham? Tak pernah tidur. Okay, Cik Yin. Kat dalam tu ada susu kiau. Surprise. Kenapa? Ini ku. Nah. Tengok lagi. Ada yang So sekarang ni kita orang nak pergi ke Mama. Mama menunggu kita orang. Menunggu kehadiran Nazrin sampai. Alang-alang. Memang just nak sekarang balik bilik. Yin sampai. So tadi kita orang naik atas tau Yin. So yang sebenarnya turun bawah. Ni Ni atas tadi kita orang susah. So sekarang ni kita nak tahu dah singkat saja Yin nak pergi ke Sky Avenue World. So Yin macam mana? Sejuk-sejuk dia. Lama nak pergi bulan 5 itu. So Mama ada dekat Chanel Dior. Okay, jom kita tengok dia. Surprise! Okay, sekarang kita nak makan dekat Meadow One. Yin lapar lah pula. Okay, makanan kita orang almost semua dah nak sampai. El feeling nak macam sup. El order Kotiao. Apa Kotiao Kung Fu. Refreshingnya. Dia punya rasa tu perfect guys. Babi aku yang lebih ni. Oh my god guys, dia macam perfect. So guys, kita orang kuatnya. Ya Allah. Ya Allah, Iris menjerit ni. Iris menjerit dan kuat gila sampai bergema. Malu. Okay guys, sekarang kita orang nak layan snow dekat luar. So jom kita pergi layan snow dekat theme park outdoor. Let's go. Okay guys, sekarang kita dah dekat bawah genting ni. Pada bermula pukul 6 petang sampai ke pukul 11 malam ni, korang boleh masuk outdoor theme park ni for free untuk korang explore lah dekat dalam tu. Free entry. Wow guys, ramainya. Kat mana dia punya tu? Snowfall dia sekarang tengah renyah guys. Snowfall dia ada dekat area dekat dalam ni. Woi, terkejut aku. Mana? So kita orang nak buat TikTok. Okay
guys, sekarang pukul 10.29. 10.30 Snow akan turun. Kita tengah tunggu. Oh, hujan. Senang kan? Apa? Ada cepat. Puluh pula. Alah. Nyawa lah. Weh, berbuih. Okay guys, sekarang pukul 11.01. Kita orang dah nak balik ke bilik dah. It was fun tadi. Kita main snow, walaupun fake snow, but we had so much fun. Rasa macam sejuk-sejuk macam tu. Adalah sejuk-sejuk tu. So esok kita orang akan bangun pukul 7. Get ready sebab kita orang nak pergi ke park tu pukul 10. Dia open pukul 10. By macam pukul 9 tu by 9 tu kita nak breakfast, terus pergi ke park. And ada someone sakit kaki sampai berkaki ayam. Siapakah gerangan itu? Ya, ini gerangannya. Tu dah nak cabut lah. Asal macam tu? Mak ni ketat je. Tak tahu. Padahal ke belakang lu kena. Tak tahu luar kaki. Aduh. Itulah. Kaki Atas macam lipat Tok tu, Abah. Panjang satu. Tok Dalang. Tok Dalang. Tok Abah, boy. Tok Dalang. Silap lah guys. Macam Tok Dalang punya kaki. Padahal Tok Abah tu kecil juga. So sekarang ni kita orang akan balik ke bilik, mandi apa semua, prepare baju semua untuk esok. And I think I'm gonna end the vlog here for day 1. Day 1. I'm gonna end the vlog. Okay. I think I'm gonna end the vlog here for day 1. Bye. See you guys tomorrow. Bye.